Hari ni aku mari kedai Adin Auto Park ni dekat Gunung Leipoh untuk tukar tayar. Tayar sudah botak. Cepatlah botak tayar Timsung ni. Aku pakai tayar ni tak sampai setahun. Boleh 3 ni cukup setahun. Kilometer baru 17,000 lebih. Tengok tayar dah botak. Tak tahulah macam mana boleh cepat botak ni. Ada sayang aku kilometer dah 19 tapi tak botak lagi tayar. Aku punya dah botak. Sebab bawa laju sangat aku. Ini aku tukar tayar Pirelli. Boleh dengan harga 340 dia bagi kat aku. Tayar Pirelli murah beb. Murah dekat Adin Auto Park ni. Dia beri potongan kat aku. Harga asal 370 lebih tak silap aku. Minta kurang, dia beri 340. Murah tapi stok ada satu je. Stok ada satu sahaja. Depan aku pakai tayar ARC. Ingat nak tukar tayar ARC juga, tapi tak ada stok. Tayar ARC ni susah nak dapat hot saiz 140, 60, 14 susah dapat. Terpaksa lah pakai tu tayar Pirelli. Walaupun mahal sikit pun pejam mata lah. Tapi orang kata tayar Pirelli ni sedap. Kita terahlah rasa lagu mana pakai tayar Pirelli. Motor ni kena pakai tayar kau mahal sikit lah. Sebab bawa atas highway pun sepak 5 macam. Tak apalah, janji selamat. Tayar mahal sikit pun tak apa, janji safety kita bawa laju. Beres. Kejap lagi nak tukar. Tunggu turn ni. Tunggu turn.